Jom jamak sikit. Orang Keluang, tahu tak minggu ni dekat Tasik Keluang dari 25 sampai 28 September ada Rasa Fusion Food Festival tau. Kat sini ada macam-macam juadah yang unik. Daripada lokal sampailah ke antarabangsa. Semua ada. Highlight of the day mestilah suka dessert. So adik-beradik Jamal pun tak lepaskan peluang untuk beratur. Seriously, walaupun ramai orang, queue dia laju je. Tak sempat boring, dah dapat dah makanan dekat tangan. Bukan ada makanan je tau, ada juga supa dupa, rumah hantu, mini zoo dan ada juga permainan untuk tangkap ikan. Jadi anak-anak tak bosan lah kalau korang bawa ke sini. Belang malam pula ada konsert live daripada Japan, UK, HyperX dan juga Kartika. Memang pot paling best untuk korang bawa family dengan kawan-kawan korang hujung minggu ni. So, janganlah tunggu lagi. Save the date 25 sampai 28 September ni dekat Tasik Keluang. Kita jumpa dekat Rasa Fusion Food Festival. Jangan lupa datang sebab Adik dah kat Jamak approve.